Betul. Sebab pada minggu ini akan ada Hari Radio. Betul. Dan selepas itu juga penting sebab kita nak menyambut Ramadan. Pastinya kalau RTM dengan Ramadan dengan radio, jelajah Ramadan lah ceritanya. Ya, pastinya kan berpisah tiada. Ya, betul. Okey, dan kita akan bersama dengan iaitu Tuan Saiful Zaman Yusof selaku pengarah bahagian program radio. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam dan selamat pagi. Salam satu suara satu jiwa radio RTM. Yes, itulah tema yang diangkat untuk tahun ini. Ya, tema yang diangkat pada tahun ini adalah satu suara satu jiwa jelajah Ramadan. Satu suara yang memberikan harapan dan juga satu jiwa yang menyentuh hati mereka yang memerlukan. Okey, kita berikan satu gambaran. Tahun ini akan bermula di Johor. Macam biasa jelajah kan. Okey, gambaran untuk tahun ini jelajah Ramadan di bawah program radio ini bagaimana tahun ini? Okey, gambaran pada tahun ini kita masih bersama penaja yang meningkat. Kalau tahun lepas kita ada 7 ke 8 penaja. Tapi tahun ini kita nampaknya beramai-ramai dengan hampir 16 penaja yang bersama. Jadi kita ada penaja utama, terima kasih kepada Babas. Dan kemudian kita ada rakan-rakan penaja yang lain iaitu Petron, kita ada Hotel Sri Malaysia, Unimap, Kasem, Lembaga Zakat Negeri Kedah, kemudian kita ada rakan strategik Aeon, Bertam, PNB, Nesq dan Kerajaan Negeri Selangor dan banyak lagi. Sampai saya pun kali ini dah tak terhafal nama-nama penaja. Tapi setinggi terima kasih kepada semua para penaja yang bersama-sama dengan RTM. Dan untuk pengetahuan Sufi dan juga Wan, acara ini bukan radio RTM saja, tetapi acara ini ialah RTM secara keseluruhan. Sebab kita bekerjasama antara semua bahagian. Antara bahagian TV, radio, berita dan juga media digital. Kerana kita mengangkat semua program ini untuk kita laksanakan secara keseluruhan dan tuntas. Ya, itu dia. Jadi apa penambahbaikan atau mungkin boleh kita kongsikan nilai tambah untuk jelajah Ramadan 2026 ni, Tuan? Okey, kita pergi kepada nilai tambah, kita berpegang kepada trust 3 on. 3 on tu ialah kita pergi pada tiga sasaran iaitu on ground, online dan juga on air. Jadi kita menggabung, jalinkan keseluruhan platform yang kita ada itu untuk kita sampaikan hebahan itu kepada semua masyarakat kelak. Dan yang paling penting kita dapat menyantuni mereka yang memerlukan di sepanjang perjalanan 6 laluan perjalanan kita dari Johor Bahru sehinggalah penutupnya di Sibu Sarawak kelak. Sibu Sarawak, wow. So selama sebulan lah kan akan. Okey, faktanya ialah kita akan ada 20 buah kenderaan konvoi jelajah. Kita ada kita ada 20 hari. Jadi seramai 34 personaliti akan bersama-sama dengan konvoi ini untuk kita menyantuni semua pihak yang memerlukan. Jadi itu faktanya. Maksudnya kita ada 20 konvoi kenderaan jelajah Ramadan. Kemudian kita ada 20 hari dan 14 negeri. Seramai 34 personaliti radio RTM akan bersama-sama menyertai dalam jelajah kali ini. Dan saya kira ini satu peningkatan kepada RTM itu jenama RTM itu dipercayai oleh jenama-jenama luar yang besar macam Tuan Saiful sebut sebentar tadi. Bagaimana Tuan melihat apabila RTM ini kita sudah pun membesar, kita sudah pun matang sehinggalah kepercayaan daripada jenama luar itu untuk bersama dengan kita. Yang paling jelas saya melihat apabila adanya konten digital yang sangat rapat dengan masyarakat. Bagaimana faktor-faktor ini yang memberikan kejayaan kepada jelajah kita sebelum ini dan insya-Allah kejayaan lebih besar untuk tahun 2026. Dia yang menarikkan kalau mungkin pada masa hadapan Sufi dengan Ridwan mungkin boleh ikutkan jelajah Ramadan. Boleh. Pengacara Sarawak bagi Malaysia dalam kereta tu. Boleh buat laporan terus kan. Jadi kita akan nampak cantik sebab kita ada pengacara radio, kita ada pengacara berita juga sama-sama berada di lokasi. Jadi untuk dalam platform digital tujuan kita mengadakan platform digital, kita menggemblengkan secara 360. Bila kita bersyarat, kita akan menyiarkan menggunakan media sosial dan juga media baru. Kemudian sorotan harian kita akan menerusi Selamat Pagi Malaysia sendiri pada setiap pagi dan juga menerusi slot berita pada tengah hari, petang dan juga mungkin malam. Dan kemudian menerusi media online pula dan juga terestrial, kita akan menyantuni para mereka yang memerlukan untuk kita dengar suara hati mereka. Kita akan buat package,
kapsul dan juga short video untuk kita paparkan bersama dengan masyarakat, pendengar dan juga penonton. Ya, selain daripada itu Tuan, ya, media platform media sosial ini memang sangat penting lah. Itu tak dinafikan, saling bergerak seiring lah dengan kita. Jadi selain daripada itu juga, peranan rakan strategik juga sangat penting dan juga rakan penaja. Jadi ini dia antara usaha juga dapat menggerakkan supaya matlamat kita dapat dicapai bersama-sama. Okey, rakan strategik, rakan penaja ialah sebagai enabler. Ya. Enabler tu ialah pemboleh acara utama itu dilaksanakan. Kerana sebagai contohnya, bila kita pergi ke setiap lokasi, Babas akan memasak makanan. Menerusi perencah-perencah dan juga menerusi herba-herba yang ada untuk kita jamu kepada mereka yang memerlukan. Kemudian kita boleh buat persinggahan di Petron contohnya. Dan kemudian kita boleh untuk menginap bila dah rasa letih, kita boleh singgah di Seri Malaysia. Dan sebegitulah. Jadi dalam masa yang sama, sebagai enabler, dia sebagai rakan pemudah, jadi akan memudahkan semua konvoi jelajah itu pergi dari satu lokasi ke satu lokasi. Betul. Bukan kami saja, tetapi rakan-rakan penaja juga terlibat dan berada dalam semua kenderaan jelajah. Bagaimana pula Tuan melihat inisiatif sebegini, program sebegini, program mega sebegini adalah satu program yang patut diteruskan sebagai satu program yang evergreen untuk mendekati masyarakat secara langsung, pergi kepada mereka. Bagaimana? Kita sebagai media kerajaan, kita kena always on engine. Always on engine bermaksud kita kena sentiasa mengetengahkan, memberikan ruang sebaran. Kita harus memperluaskan jangkauan halayak, pendengar dan juga penonton supaya program-program sebegini dia dapat sampai daripada kerajaan terus kepada masyarakat tanpa ada pihak ketiga dan pihak keempat. Jadi itu antara objektif kita supaya kita dapat memupuk semangat setikawan. Kita akan ada rasa empati kepada mereka yang memerlukan. Jadi kita untuk kita bersama daripada kerajaan dengan masyarakat tempat dan juga disokong oleh rakan-rakan penaja dan juga rakan-rakan strategik. Dan untuk jelajah ini secara spesifiknya pengisian dalam setiap hentian yang akan berlangsung nanti. Apa? Itu yang seronok tu. Sebab bila kita ada ramai rakan-rakan penaja ni kan. Yalah, kalau kita ada Babas, memasakkan mereka pelbagai. Betul. Tak kira mereka masak apa pun, kita akan seronok sebab kita dah tahu dah rasanya macam mana. Betul. Kemudian bila kita nak mengisi minyak, kita ada Seri Petron. Kita nak bermalam, kita ada Seri Malaysia. Dan kemudian bila kita nak pergi, kita nak naik kenderaan, kita ada Kasam. Kemudian untuk membeli belah untuk mereka yang memerlukan, kita boleh pergi kepada Aeon, Batam Resort. Untuk minuman kesegaran, kita ada Nesque dan rakan-rakan lain. Jadi apabila kita pergi ke setiap lokasi itu, rakan-rakan strategik itu sendiri yang akan menyediakan dengan tangan mereka sendiri. Itu yang unik. Jadi kalau kita ada pihak ketiga atau pihak keempat, jadi mungkin tak sampai. Jadi bila rakan-rakan strategik itu sendiri menggunakan air tangan mereka untuk menyediakan makanan, jadi akan rasa tersentuh bersama dengan masyarakat yang memerlukan. Wow, kan? Wow, seronok rasanya. Banyak kemudahan dan juga kelebihan yang dapat kita rasai. Dan Yusofi akan pergi ke lokasi pertama kan? InsyaAllah, saya akan ke Johor nanti. Dan kali ini, lokasi kita ada 6 lokasi. Bila kita bermula di Johor untuk majlis pelancaran tu nanti dengan lagu temanya tersendiri. Kali pertama ada lagu tema. Sebab rakan-rakan penaja boleh tak belajar Ramadan tahun depan, tahun lepas lah. Ada lagu tema. Okey, kita sediakan lagu tema. Kita akan bermula di Johor, kemudian Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Terengganu, Kelantan, Pantai Timur. Kemudian kita akan pergi ke Perlis Utara, Perlis, Kedah, Penang, Perak. Kemudian dah sampai ke Selangor dan KL. Di KL nanti kita akan buat break dan kita akan masak bubur di sini. Dan kita akan terbang ke Sabah pada 5 Mac dan kita akan tutup pada 8 Mac di Sibu, Sarawak. Wow, itu penutup ya. Tuan, kalau Wan dengan Sufi mungkin terlibat sekali. Boleh Tuan. Saya terlibat untuk Johor nanti insya-Allah. Yang Johor. Kita bila bos sebut kan, di bawah tu dia akan ada arahan nanti okey saja. Okey je. Kadang-kadang menyantuni masyarakat kan. Nak juga
tak inilah merasa. peluangnya, betul. Tapi bila ada Chef Abbas ni, kita tak boleh memasak. Tapi tak apa, kita boleh tolong bagikan makanan pun okey je, tak ada masalah. Betul. Nak jadi tukar rasa selepas waktu berbuka ya. Itu gotong royong bersama-sama antara kita, masyarakat setempat. Tapi untuk aktiviti di lokasi Betul. kita akan selain masak, berbuka puasa sama, kemudian kita akan menyampaikan barangan keperluan masyarakat setempat. Kita akan ada tazkirah agama di situ. Sebab kita bukan sekadar buat di masjid. Kalau dulu-dulu betul, kita akan pergi ke lokasinya masjid ke masjid. Tapi kali ini tidak. Kita akan cari lokasi yang pelbagai kaum, agama boleh datang untuk merasai apakah itu jelajah Ramadan. Okey. Kita dah berada di minit-minit terakhir. Tadi Tuan sebut ada lagu khas Tema. tahun ini. Kali pertama sepanjang penganjuran. Cipta oleh Tuan Saiful Zaman. Nak bagi sikit. Saya difahamkan dah share sikit kan satu rangkap kan? Dah share sikit di media sosial satu rangkap. Sebab lagu tu kita embargo untuk semasa pelancaran oleh Datuk Ketua Pengarah Penyiaran di Johor. Tapi saya boleh sampaikan dua baris. Okey. Ramadan hadir bawa cahaya, menyatukan hati segenap jiwa. Dan penyanyinya Amir Masdi bukan saya. Dan pencipta kepada lirik tersebut adalah Tuan Saiful Zaman, dan melodinya juga dihasilkan oleh Tuan Saiful Zaman. Memang berbakat. Betul. Melodi saya dan juga dengan komposer Darian. Saya nak akan sentuhan anak muda tu. Itu satu pembaharuan lah kan. Betul. Wah, ada lagu tema tu yang beza untuk tahun ini. Jadi sama-sama kita dengarkan nanti pada pelancaran jelajah Ramadan nanti pada 16 hari bulan di Johor Bahru. Terima kasih banyak Tuan Saiful Zaman kerana sudi berkongsi bersama dengan kita bersama dengan jelajah Ramadan 2026, dan pastinya kami di Selamat Pagi Malaysia juga setiap hari biasanya kita akan bawakan perkembangan tim jelajah ini yang berada di lokasi-lokasi untuk kita berikan kepada anda semua heads up seterusnya di mana lokasi seterusnya dan sebagainya. Dan sedikit mungkinlah pesanan daripada Tuan sendiri untuk kita persediaan terutamanya menjelang Ramadan ini. Jadi jelajah Ramadan ini banyak yang telah pun kita persiapkan untuk memastikan orang kata perjalanannya dan juga perancangan itu dapat direalisasikan sebaik mungkin supaya dapat menyantuni masyarakat semua dalam keadaan yang sangat baik, insya-Allah. Kita sebagai manusia kita tidak lari daripada melakukan kesilapan sama ada besar ataupun kecil, dan kita kena sentiasa melihat cermin dan muhasabah diri. Jadi kita kena perbaiki daripada setiap masa ke setiap masa. Dan harapan kita untuk jelajah Ramadan pada tahun ini ialah jelajah Ramadan ini untuk menjadi platform pembinaan masyarakat madani yang menyatukan, memupuk rasa empati, memupuk rasa yang memerlukan dan memupuk rasa persahabatan dengan setiap lapisan masyarakat tanpa mengira agama, kaum dan juga kepercayaan. Jadi sama-sama kita menghadapi bulan Ramadan ini dengan penuh ukhuwah dan juga persahabatan. Jangan lupa untuk anda semua untuk saksikan juga rancangan yang telah pun disediakan oleh kami di RTM ini untuk mengisi bulan Ramadan anda. Terima kasih sekali lagi kepada Tuan Saiful Zaman kerana sudi berkongsi berkenaan dengan jelajah Ramadan 2026 Satu Suara Satu Jiwa, yang mana Tuan Saiful Zaman merupakan pengarah bahagian program radio. Terima kasih banyak-banyak. Dan atas nasihat dan juga saranan yang diberikan tu menyentuh hati ya. Betul. Ramadan ni merapatkan ukhuwah kita, jadi perlu untuk kita refleksi diri kita jugalah, muhasabah diri untuk menjadi insan yang lebih baik pada tahun ini dan tahun-tahun seterusnya, insya-Allah. Dan juga terima kasih kepada anda semua yang menonton kami seawal jam 8 pagi tadi. Banyak telah pun kami kongsikan kepada anda